strategi politik yang ada dalam PKR sekarang ini adalah sangat-sangat ke laut. Orang yang merajuk ni, dia mesti bermula daripada dia merajuk kerana nakkan sesuatu. Dan orang politik ni nakkan sesuatu tu ialah kuasa lah. Dan dia tak compute tau. Dia merajuk tapi dia letak jawatan, dia walk out freely. Kan dia tak compute sebab yang ini akan dikecam dan caplos ni lepas ni akan makin serang Berhati-hati bila guna serangan peribadi macam narsisis, merajuk semua ni, kerana caplos semua ni budak-budak muda tau. Dia umur 20-an, 30-an. Dia tidak melalui zaman 98, zaman reformasi tu tau. Dia tidak ada di situ. Kerana kalau the same frame of arguments digunakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, lagi bahaya. Saya bagi contoh kan. Berbalik kepada soal mengajuk ni kan. Orang mengajuk ni dia nak sesuatu. Kalau dia nak sesuatu, orang politik dia nak jawatan, dia nak kuasa. Dia takkan letak jawatan. Aku letak jawatan tau. And I walk out freely. That was not the case dengan Datuk Seri Anwar dulu. Datuk Seri Anwar dipecat kerana tidak mahu meletakkan jawatan. It's just that it was not pointed out yet tau. Kan? So keadaan dia, sebab itu rakyat biasa ni dia membandingkan dua perkara ni. Here you have a person yang actually okay lah, since you don't want, I no longer have the mandate and I'm expected untuk just ikut ya, that's not me. Then okay lah, saya meletakkan jawatan, you run the thing lah. And that was not the case in 1998. Datuk Seri Anwar diminta meletakkan jawatan. Sebab dia tak nak meletakkan jawatan lah dia dipecat. Bila dia dipecat lah, maka tiba-tiba dia jadi reformasi, yang membawa kepada the next issue. Dia serang secara berterusan narsisis ni kerana dia tak tahan. Sebab dia kata dia ni kerja menyerang kerajaan sepanjang masa. Masa dia 2 tahun dalam kerajaan, dia tak ada bersuara pun. Apply the same frame of argument kepada Datuk Seri Anwar tahun 1998, lagi teruk. Sebabnya orang kata masa itu, masa aku muda umur kau kan, itulah yang orang tua-tua semua cakap kat aku, why lah you nak menghabiskan masa you ni untuk dia yang 16 tahun dia dalam kerajaan, he was part of the system, dia tak pernah bangkang. Masa judiciary crisis 1988 he was there, apa dia buat. Engkau yang tak ada kena-mengena ni, you have a good job semua, why would you do it? You don't know him, we know him. If you apply the same frame of argument on Datuk Seri Anwar, it looks even worse. Jadi sebab itu saya kata, kalau orang PKR dan juga caplos-caplos ni tidak ada daya pemikiran dan analisa yang tahapnya tinggi sedikit daripada itu, dia akan terus mendedahkan PKR kepada serangan-serangan dan pemikiran logik orang biasa yang orang PKR tak nampak tau, kerana dia taksub kepada batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. My answer then is the same to my answer now. Masa orang saya umur 21 kerja macam kerja gila, untuk menulis surat kepada, berkempen kepada semua ahli politik di Eropah, semua pergi jumpa lobby untuk Datuk Seri Anwar, semua untuk bebaskan dia kan. Jawapan saya sama. This is not about Anwar Ibrahim the person. Saya membantah kerana keruntuhan credibility institusi-institusi yang ada yang disalahgunakan untuk menyelesaikan political rivalry. If you don't like Anwar Ibrahim, Tun Mahathir masa itu, I don't want to get involved, just sack him lah kan. Ataupun if you don't like him because of whatever, reshuffle the cabinet ke, ataupun tak payahlah nak timbulkan soal angkut katil semua, liwat tak liwat ni kan, then it's pure political maneuvering. The moment, pada pandangan saya ketika itu, dia mula melibatkan campur tangan
yang meruntuhkan kebebasan institusi kehakiman, kerajaan, polis, macam mana media massa digunakan untuk character assassination. Kalau it could happen to a deputy prime minister, nobody is safe. It could happen to me as well. Itu sebabnya saya dalam PKR dulu. Dan bagi saya, selagi kerajaan tidak bertukar, tidak ada peaceful democratic change, selama mana BN UMNO berkuasa, maka the power is so entrenched dan kita akan terus berada duduk di bawah satu kerajaan yang terlalu berkuasa dan rakyat ini terdedah kepada salah guna kuasa tersebut, kan? The same answer that I have now. It is not about mempertahankan kerajaan ini supaya kita tak dapat PAS. It is not about Allah kesianlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dah tua. Kan? My duty is to society and to the country and to the public. And sumbangan saya ialah untuk memastikan bahawa kerajaan kita ini semua berlaku dengan jujur, tidak ada campur tangan, rasuah dibuat dengan baik. Malangnya yang jadi rasuah itu ditentang dengan baik, malangnya sekarang ini Perdana Menterinya ialah Datuk Seri Anwar, dan menjadi tanggungjawab dia lah untuk mendengar pandangan dan kritikan semua itu, supaya hasrat kita yang kita duk jerit reformasi itu daripada tahun 98 itu, kalau kerajaan ini sama ada satu penggal ke dua penggal ke, di akhir pentadbiran kerajaan ini negara kita berada dalam keadaan yang lebih baik, lebih bebas, lebih adil daripada yang ada sebelum ini. Jadi kalau mereka terus serang soal merajuk tak merajuk ni kan, I don't lose anything. Sebab you can tell that aku tak kisah. Kan? It doesn't perturb me at all. Yang akan menjadi masalah ialah kalau the defensive culture is as such that kerajaan PKR, pimpinan PKR ataupun PH sendiri, dia mengenepikan perkara-perkara yang saya sebut ini, dan dia mengambil pilihan jangan jawab perkara-perkara itu, jangan perbaiki kelemahan-kelemahan itu, serang budak ni. I don't think that works. In fact, Najib pun dulu buat macam itu. Dan Najib dulu dengan cyber troopernya, kemudian dengan tangkapannya, samannya, it didn't work because ini satu perkara yang ingatan kepada saya dan ingatan kepada semua pimpinan politik di luar. Kalau saya cakap yang saya timbulkan ini tidak ada makna kepada rakyat, maka dia tak akan ada kesan kepada kerajaan, kepada siapa-siapa. Aku cakap engkau je lah. Dia tak ada kesan langsung. Bila sesuatu yang diperkatakan oleh sesiapa pun, hatta oleh seorang ahli politik kanan dalam negara, kalau perkara itu jadi isu yang mula ada risiko kepada kita, maksudnya you tak boleh lari, because perkara itu ada resonance, ada traction. Dan sesuatu isu itu hanya ada traction kalau apa yang dia kata itu turut dipikirkan oleh rakyat. Kalau kenapa yang Papa Gomo duk cakap pumpang kerajaan nak tukar semua ni, dia tak jadi isu besar kepada negara. Sebab geng-geng walabot dia je yang duk rakyat tak fikir macam itu. Kenapa kalau saya sebut tentang Azam Baki, dia view tinggi, media ambil dalam 1-2 hari dia jadi isu negara, sampai Tan Sri Azam Baki kena jawab ke apa. Sebab dia bukan sebab saya, sebab yang saya sebut itulah yang dipikir oleh sebahagian besar rakyat kita. Saya hanya jadi medium untuk menyampaikan. Jadi soal Rafizi merajuk tak merajuk ni sebenarnya bukan soal Rafizi, dia soal kerajaan, soal PH dan PKR. If you continue to bury your heads in the sand, then you are in trouble. Apa yang saya cuba buat ialah untuk tidak mengulangi kesilapan, terutamanya pada zaman Najib yang dibuat oleh UMNO lah.
Apa pun yang Najib buat, walaupun satu dunia dah cakap ni pasal YMDB ni, mereka masih lagi KJ ke siapa-siapa yang ada tu masih lagi ya kan. By the time Najib dah kalah, masa tu nak menyesal ke tak menyesal, tak guna lah. So lebih baik jadi budak jahat macam saya, sebut supaya semua kelemahan itu diperbaiki. Pemenangnya ialah Anwar Ibrahim dan kerajaan lah. Kalau mereka perbaiki dan setiap perkara yang rakyat rasa tak selesa dengan kerajaan ini diselesaikan satu demi satu, maka akhirnya menanglah kali kedua. It doesn't make any difference to me. Saya tak tetapkan lagi pun aku nak buat apa lepas ni, kan? Sekarang ni sebab ada 2 tahun sebelum parlimen bubar. But cara begini menunjukkan bahawa strategi politik yang ada dalam PKR sekarang ini adalah sangat-sangat ke laut.